Lembutnya nasinya. Ada ikan mackerel goreng. Selamat pagi. Pagi ni kita nak masak telur dadah dan juga ikan mackerel. Ini kita nak buat ikan goreng mackerel. Nasi ini kita panaskan. Nasi yang ni baca kat sini lebih kurang dalam 1 ke 1,5 minit. Dan kita masukkan je. Masuk. Letak paling tinggi 1,5 minit. Okey, siap. Lembutnya nasinya. Panas ya. Dah siap. Nasi putih. Bau panas ni tak. Ada ikan mackerel goreng, telur dadah yang paling penting sekali ini. Sambal gepuk Pak Remy. Jom kita makan.